Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abrar Abu Bakar bin Azam Fitri dari kelas 6 kreatif. Saya merupakan duta Sasiah Sebahu. Rakan-rakan yang dihormati sekalian, pada hari ini saya akan berkongsi dengan anda semua tentang isu buli. Yang pertama, saya akan menerangkan kepada anda semua apa itu buli. Buli merupakan perbuatan mendera atau mempermainkan orang dengan bertujuan supaya dapat menyesuaikan diri dengan suasana baru. Yang kedua, buli merupakan perbuatan yang mempermainkan orang dengan bertujuan untuk memperlekehkan orang yang kebiasaannya dilakukan kepada murid-murid yang lemah. Terdapat 4 jenis buli yang ada. Yang pertama adalah buli fizikal. Buli fizikal adalah buli yang dilakukan melalui unsur keganasan atau tubuh badan dan harta benda. Yang kedua ialah buli lisan. Buli lisan ialah buli yang digunakan melalui percakapan, panggilan atau gelaran. Yang ketiga ialah buli bukan lisan. Buli bukan lisan pula ialah buli yang dilakukan melalui isyarat, gerak bahasa badan dan mimik muka. Yang terakhir adalah buli cyber. Buli cyber ialah buli yang disampaikan melalui kemudahan teknologi terkini. Saya berharap rakan-rakan mengambil berat tentang hal ini. Itu sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.